اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati barisan pimpinan masjid, seterusnya para jemaah hadirin dan hadirat sekalian, InsyaAllah kita nak tengok pada pagi ini maqasid surah Al-Kahfi. Kalau siapa yang ada buku, dia boleh tengok muka surat 47. Maqasid surah Al-Kahfi, muka surat 47. Siapa yang ada buku. Jadi surah Al-Kahfi ini surah yang seperti mana yang saya janjikan, pada bulan Ramadan ini kita akan bincang surah-surah yang kita selalu baca. Sama ada kita selalu baca tu setiap hari, setiap malam, ataupun setiap minggu, macam surah Al-Kahfi ni. Dulu orang tak baca sangat surah Al-Kahfi ni, tapi bila kesedaran tentang hadis Nabi SAW bahawa disunahkan baca setiap hari Jumaat, termasuk malam Jumaat, maka maklumat itu dah tersebar luas. Kalau kita pergi belah-belah Kedah, Penang pun, masjid di sana pun dah baca Al-Kahfi pada malam Jumaat. Ini satu perubahan yang begitu baik di Malaysia. Orang kembali kepada sunnah Nabi yang lebih baik. Kata Imam Malik, i'tisam bis sunnah najah. Pegang sunnah berjaya, kata Imam Malik. Satu rakaat di atas sunnah khairun min alfi raka'ah ala al-bid'ah. Satu rakaat tetapi di atas sunnah lebih baik, yang lebih banyak pahala berbanding 1000 rakaat tapi di atas bid'ah. Jadi di antara sunnah Rasulullah SAW, walaupun ada pertikaian dalam kalangan para fuqaha, para ulama hadis tentang penthabitan surah Al-Kahfi dibaca pada hari Jumaat ini, ada perbezaan. Ada yang kata sahih, ada yang kata tidak sahih. Tetapi sebahagian besar ulama-ulama hadis ada yang mencenderungkan ia sahih. Jadi siapa yang duk rajin baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, malam ni, jadi penting saya kira untuk kita tadabbur maqasid, yakni matlamat surah Al-Kahfi. Seperti mana yang tertera dalam buku ini, maqasid surah Al-Kahfi ialah bayanu manhaji at-ta'amuli ma'al fitan, menjelaskan tentang cara berhadapan dengan fitnah. Fitan, yakni fitnah jamak. Menjelaskan tentang cara berhadapan dengan fitnah, ataupun menjelaskan tentang cara berinteraksi dengan fitnah. Fitnah di sini bukan bermaksud tuduhan seperti mana mafhum maksud fitnah dalam bahasa Melayu. Kadang kita guna fitnah dengan maksud tuduh. Hang fitnah aku, maksudnya hang tuduh aku. Bukan maksud fitnah kat situ sekarang ni. Perkataan fitnah dalam bahasa Arab dan digunakan pakai dalam Al-Quran dan Sunnah ada banyak makna. Lebih dari 10 makna. Ada tempat-tempat dalam Al-Quran fitnah bermaksud azab. Ada tempat-tempat dalam Quran fitnah bermaksud musibah besar. Ada tempat-tempat tertentu fitnah bermaksud sesuatu yang merosakkan agama seseorang. Apa-apa perkara yang boleh mengurangkan agama kita, sama ada keimanan kita, keilmuan kita dia boleh hilang,
ingat kita pada Allah jadi berkurang, jadi lalai, itu pun fitnah. Contoh kan, tengok handset banyak-banyak, lama-lama sampai tak baca Quran bulan Ramadan, sampai tak ingat Allah. Itu fitnah lah tu, handset tu fitnah. Faham tak maksud fitnah? Ya. Jadi fitnah yang dimasukkan dalam maqasid surah Al-Kahfi ni ialah fitnah yang merosakkan agama seseorang. Nampak tak? Ya, bukan maksud tuduh. Baik. Kita tengok dalam maqasid ini, dia menjelaskan keseluruhan surah Al-Kahfi itu cerita tentang bagaimana sepatutnya seorang Muslim, seorang hamba Allah itu berinteraksi dengan fitnah-fitnah kehidupan yang ada di dunia ini. Bila kita hidup di dunia ini, seperti mana yang kita semua sedar, banyak sekali fitnah. Fitnah sangat banyak. Sesuatu yang boleh mengurangkan iman, memesongkan kita daripada kebenaran pergi kepada kesesatan, perkara-perkara yang melekakan, perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita lalai, lupa Allah Ta'ala, meninggalkan agama, tak minat pada agama. Begitu banyak. Betul tak? Budaya-budaya maksiat yang dinormalisasikan. Kadang di Malaysia ni, Malaysia ni oleh kerana dia negara sekular, jadi banyak benda yang kita tengok tak betul, tetapi disistemkan dalam pentadbiran negara, masyarakat dan keluarga. Perkara yang mungkar itu dah jadi sistem hidup, dah jadi satu sistem. Jadi sukar untuk kita nak tangani hal ini. Sebab itu kita penting di zaman sekarang ini untuk kita mempelajari ilmu dengan lebih banyak, supaya kita tahu mana betul, mana salah. Okey, jadi surah ini begitu penting sehingga Nabi baca setiap minggu, kerana dia boleh memberi senjata kepada kita bagaimana nak berinteraksi dengan fitnah-fitnah yang boleh memusnahkan agama seseorang. Okey, kita tengok secara ringkas ya. Surah ini memberi tumpuan kepada cara dalam menghadapi fitnah, iaitu ujian yang merosakkan kehidupan manusia, dengan membentangkan keadaan orang-orang soleh serta cara mereka menghadapi berbagai jenis fitnah. Dalam buku ini ditulis, dia kata buku ini surah ini membentangkan keadaan orang-orang soleh. Maksudnya apa? Maksudnya surah ini dia buat cerita. Allah Ta'ala buat beberapa cerita, yang mana dalam cerita-cerita itu ada contoh-contoh tauladan orang-orang soleh yang Allah Ta'ala pilih, yang Allah Ta'ala laporkan dalam surah ini, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan fitnah-fitnah yang merosakkan agama ini. Faham tak? Jadi kita faham di sini bahawa surah Al-Kahfi ini dipadati dengan cerita ataupun kisah, serta cara mereka menghadapi pelbagai jenis fitnah, khususnya 4 yang terbesar yang disebutkan dalam surah ini, iaitu fitnah agama, harta, ilmu dan kuasa. Itu dia intipati surah Al-Kahfi yang paling besar sekali yang ni. Kau nak lah, kau mana tu, kau depan ke, kau belakang ke, kau tengah-tengah ke, tak lari daripada isu ini. Surah Al-Kahfi mengajar kita cara nak berhadapan dengan 4 mara bahaya. Yang pertama fitnah agama, yang kedua fitnah harta, yang ketiga fitnah ilmu, yang keempat adalah fitnah kuasa, jawatan. Keempat-empat ni boleh jadi fitnah. Apa makna fitnah? Sesuatu yang merosakkan. Jadi agama boleh merosakkan. Maksudnya di sana ada terdapat perkara-perkara yang boleh merosakkan agama. Fitnah harta, maksudnya di sana ada perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan kita dengan harta, ataupun harta itu sendiri boleh merosakkan kita, boleh mengurangkan agama kita. Ilmu juga boleh apa? Boleh mengurangkan agama kita.
kita bagi penjelasan macam mana. Yang keempat adalah kuasa, jawatan, populariti, pengaruh boleh mengurangkan agama. Okey. Kalau tuan-tuan ada mushaf di tangan, kita tengok beberapa ayat Al-Quran pada muka surat surat 294 dalam mushaf surah Al-Kahfi. Jadi Allah Ta'ala ada jelaskan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini kisah yang pertama yang Allah Ta'ala bawa dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, iaitu kisah Ashabul Kahfi, para penghuni gua dari kalangan anak-anak muda yang mereka ni lari meninggalkan negeri mereka demi untuk menyelamatkan akidah mereka. Kerana pada ketika itu mereka ni adalah orang-orang anak-anak muda yang beriman pada Allah SWT, yang mentauhidkan Allah dalam ibadah mereka, tidak menyembah selain Allah. Lalu akidah mereka ni diketahui oleh pemerintah, kemudian pemerintah nak ambil tindakan sampai tahap nak bunuh budak-budak ni. Akhirnya mereka lari tinggalkan kampung halaman mereka. Jadi apa mereka buat? Nak lari selamatkan iman ni, selamatkan agama ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, pertama dia berdoa dalam ayat 10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ada beberapa benda yang dia meminta lagi. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmah. Dia minta pertama rahmat. Rahmat ni maksudnya belas kasihan Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua adalah wahayyi lana, dan bantulah kami. Yang kedua minta bantuan daripada Allah SWT. Yang ketiga, dalam urusan kami, dan bantukanlah buat kami dari kalangan urusan kami ini rasyada, berada di atas petunjuk Kau. Mereka minta supaya keputusan mereka lari tinggalkan kampung halaman ni, dan juga perjalanan hidup lepas tu tak tahu nak pergi mana ni. Lari di tambukan ni, tak ada hala tuju. Mereka minta Allah bagi hala tuju, tolong bagi tunjuk jalan nak pergi mana. Dia baru tak tahu nak pergi mana. Jadi tiga benda kalau kita nak selamatkan agama kita, minta rahmat pada Allah banyak-banyak, banyakkan minta pertolongan Allah. Yang kedua, yang ketiga minta petunjuk agar apa yang kita buat dalam hidup ini di atas petunjuk, ini di atas ilmu kebenaran. Rasyada itu maksudnya irsyad, hidayatul irsyad, maksudnya apa yang kita buat ini di atas ketaatan pada Allah, di atas benda yang halal, benda yang sunnah, benda yang tauhid, benda yang ma'ruf, bukan benda yang munkar, bukan benda yang bid'ah, bukan benda yang syirik, bukan benda yang haram, bukan benda yang syubhah. Itu maksud rasyada. Tidak, bagilah tidak tunduk kami ini berada di atas rasyada, di atas jalan yang benar. Susah senang tak apalah, yang penting duduk di atas kebenaran. Itu. Kemudian Allah Ta'ala kata, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ayat 14. Allah teguhkan iman budak-budak ni, anak muda ni, sehingga bila mereka ditangkap ketika penguasa tangkap mereka itu, Allah kata rabatna ala qulubihim, kami kukuhkan hati-hati mereka. Kami perdalamkan hati-hati mereka. Hati mereka jadi kiat, kuat, betul-betul, kuat dengan iman, sehingga mereka kata faqalu, mereka kata rabbuna rabbus samawati, Tuhan yang kami sembah hanyalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia pun boleh jawab depan pemerintah. Berani itu main mana? Main daripada rabatna, rabit, yang pengukuhannya Allah Ta'ala telah campak dalam hati-hati mereka. Jadi kalau kita nak hadapi fitnah-fitnah dalam hidup kita hari ini, yang penuh dengan serangan-serangan yang nak menjatuhkan agama kita, kita kena ada hati yang rabit, hati yang mempunyai ikatan yang kukuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah apa jua cara untuk
kuatkan iman kita. Sama ada dengan tadabbur Al-Quran. Kata para ulama salaf, al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman meningkat dengan ketaatan pada Allah. Buat semua yang Allah suruh, yang wajib dan yang sunat. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman berkurang dengan maksiat. Siapa yang banyak ketaatan dan makin tinggalkan maksiat, maka dia akan bergerak menuju kekuatan iman yang lebih tinggi, sehingga dia berani untuk menolak perkara-perkara yang boleh melemahkan agamanya. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga, ini panjang lah kalau kita nak bincang satu-satu cerita ni panjang. Di antara poin yang Allah Ta'ala sebut juga adalah mereka ini, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Mereka memilih untuk mengasingkan diri, bila mana mereka mengasingkan diri, dan mereka ni orang yang kuat beribadah pada Allah. Ini ciri-ciri Ashabul Kahfi. Baik. Jadi kisah yang pertama ni cerita tentang fitnah agama, perkara yang boleh merosakkan agama kita. Kemudian ayat ini, cerita ni ditutupi dengan ayat 28. Cuba tengok kalau siapa ada Quran, surat 296. Pada ayat 28 tu Allah bagi penutup dalam kisah yang pertama ni, cerita Ashabul Kahfi ni, yang menjelaskan tentang fitnah agama, cara nak jaga agama. Allah kata yang pertama, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Pertama kena baca Quran, mesti. Kita kena rapatkan diri dengan Al-Quran, dengan maksud kita tadabbur Al-Quran, tafaqquh Al-Quran. Kena mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, memahami Al-Quran, mengikat diri dengan kandungan-kandungan Al-Quran, bukan dengan perhiasan Al-Quran. Hari ini budaya yang tak bagus sebenarnya di Malaysia ni, ataupun di kebanyakan negara Islam, kan, kita utamakan Al-Quran dari sudut suara sedap, imam lagu ada banyak lagu, kadang-kadang qori ni pun, kan, qori tarawih ni kadang-kadang dia baca sedap tapi ada kelemahan dari beberapa sisi. Contohnya dari sudut waqaf dan ibtida, di mana nak mula ayat, di mana nak hentikan ayat. Selain pada titik lah, nampak macam tak apa kemas kadang-kadang imam. Ataupun dia kadang-kadang imam tu dia memilih ayat yang dia nak baca tu, ataupun lagi orang baca Quran tengok mushaf kan, tengok mushaf kat depan. Dia tengok mushaf kat depan ni, kita mulakan ayat tu tergantung dengan ayat cerita sebelum tu, surat sebelum tu. Saya kita berhenti pula pun sama, tergantung dengan perbincangan surat selepas tu. Jadi kalau orang yang faqih dengan Al-Quran, dia dengar tu, slack lah, berhenti dengan jadi sepatutnya sebab tu kalau kita bincang isu fiqh kan, isu fiqh utamaan, mencari imam yang faqih, alim dan ilmu. Di samping bacaan dia elok, bacaan elok di sini maksudnya tajwid dia okey, makhraj dia okey, itu lebih utama menjadi imam berbanding orang yang kadang-kadang hafal Al-Quran 30 juzuk, suara sedap tapi tak faqih. Zaman Nabi tak bagi orang yang jadi imam, palingkan Nabi saja. Dan bila Nabi sakit di hujung hayat, Nabi tak cari siapa yang suara paling sedap menjadi imam dah. Nabi cari siapa? Orang yang paling alim dalam kalangan sahabat, iaitu Abu Bakar Siddiq. Apa? Jadi budaya yang tapi nak buat macam mana? Kalau kita berada di tempat rezeki masjid, faham lah. Sekali kalau cari imam ilmu banyak tapi baca tak ada apa, legok-legok sikit, dia orang tak main. Satu hal pula. Tapi kita kena tahu lah, tak apalah pengurusan masjid nak mengibarahkan masjid, nak pergi orang ramai-ramai, kita carilah imam macam sedap, tak apalah, kita tak ada masalah secara asasnya. Cuma kita kena tahu ilmu yang sebenar.
ilmu Islam. Baik. Yang pertama kena hubungan dengan Al-Quran. Yang kedua adalah Allah Ta'ala suruh sabar. 28 tu. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghada. Allah Ta'ala suruh sabar. Sabarkan diri engkau wahai Muhammad dengan sahabat-sahabat engkau yang mana mereka itu berdoa kepada Tuhan engkau, Tuhan kamu, pagi dan petang. Yuriduna wajhah. Yang mana sahabat-sahabat yang berada di keliling kau ni, yang sahabat-sahabat Nabi, yuriduna wajhah. Allah cakap, mereka semua ni ikhlas nakkan wajah Allah, nakkan redha Allah. Jadi maksudnya yang kedua kat sini adalah cara kita nak selamatkan agama kita di zaman akhir zaman ni, penuh dengan fitnah ni. Macam mana? Cari orang-orang soleh, duduk dengan dia. Sohbah, cari duduk, rapatkan diri, banyakkan masa duduk dengan kelompok orang-orang soleh. Dan sabarkan diri kita nak hadap tipu daya dunia ni dan juga fitnah agama ni dengan cara kita duduk dalam circle yang baik. Itu cara dia. Yang ketiga Allah Ta'ala sebut وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Jangan kau palingkan mata kau daripada orang-orang soleh. Jangan. Kerana kau terpesona dengan perhiasan dunia. Tuan-tuan duduk masjid kan, contohnya kawan dengan orang masjid yang baik-baik. Mana nak cari orang yang paling bagus, orang yang paling soleh di satu-satu Korea tu? Nak tahu, nak tengok orang paling soleh, tengok masjid kan? Dalam tu lah the best orang dalam Korea tu ada main masjid tu. Kita duduk di masjid elok, tiba-tiba ada kawan-kawan kita, kawan sekolah, kawan universiti, kawan kita dulu ke, yang mungkin agama mereka belum soleh, bukan kata mereka tak soleh, tapi belum jadi soleh, belum main masjid, belum apa. Tiba-tiba kita pergi join group mereka. Dalam banyak keadaan, banyak hari, banyak masa duduk mereka, sampai membuat kita tak main dalam masjid, kurang bergaul dengan orang soleh. Itu akan membawa bencana pada agama kita. Walaupun mungkin pihak sana boleh bawa duit yang banyak pada kita, boleh bawa kesemuakan, tapi dia fitnah. Sebab tu tuan-tuan kalau nak pilih universiti untuk anak-anak, pilih tempat belajar, ataupun nak pindah, nak pilih rumah nak duduk mana, cari yang paling kurang fitnah tu. Jangan pilih rumah duduk tepi apa? Tepi kedai karaoke, tepi pawagam. Cari rumah yang ada dekat dengan bid'ah Islam yang mencenderungkan anak-anak semua mendekati agama. Semua ni demi nak menyelamatkan diri daripada fitnah agama. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat ialah itu saja, ada tiga saja. Baik, kita pergi pada kisah yang kedua. Kisah yang kedua seperti mana disebut dalam buku ini, iaitu fitnah harta. Kat mana fitnah harta tu? Kisah yang kedua iaitu kisah dua pemilik kebun. Iaitu pada muka surat, pada ayat 34 dan seterusnya dalam surah Al-Kahfi. Bermula daripada ayat 32. Allah Ta'ala kata, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. Wahai Muhammad, berikan perumpamaan kepada mereka dua orang lelaki yang kami berikan kepada salah seorang daripada mereka dua kebun anggur. Ini cerita pasal dua orang lelaki pemilik kebun. Seorang lelaki kafir, seorang lelaki mukmin. Yang kafir ni Allah bagi kepada kebun paling cantik di dunia. Dalam kebun dia ada sungai mengalir. Kebun dia pula menjadi buah-buah nek punya lebat, menghijau dengan bunga dengan apa. Yang kebun sebelah ni yang mukmin ni, kebun dia biasa-biasa saja, ada jadi ada tak jadi. Tapi hak kafir tu lebih apa? Lebih menjadi, lebih banyak, lebih subur. Jadi ini nak cerita tentang fitnah harta.
Fitnah harta, fitnah dunia. Kadang-kadang harta ni boleh mengurangkan agama kita. Kebanyakan orang yang banyak harta ni kita tengok dia sombong lah. Kebanyakan tidaklah kita hukum rata semua orang kaya confirm sombong. Tak juga. Saya jumpa ramai orang-orang kaya ya, Masya Allah, pakaian biasa, kadang rumah biasa dia, beli rumah teres biasa, tapi orang kaya harta lah. Tapi jenis sederhana. Tapi kebanyakan orang kaya kita tengok sombong. Kalau pengalaman saya duduk di Arab Saudi tu, orang Arab Saudi ni tuan-tuan, dengan harap lah nak boleh pergi rumah dia. Mana nak ajak kita orang Asia ni. Tapi ada kalau syekh-syekh, ulama-ulama alim, ulama alim, bagilah tu memang duk ajak pergi rumah. Tapi orang awam dia jubah dia beribu. Kadang main kedai makan tak beratok lah, pergi tu ni orang duk beratok, dia tak beratok. Oh, sombong, tak adil, double standard. Ini fitnah, kan? Jadi ini yang berlaku kepada pemilik kebun yang kafir ni. Dia sombong. Tengok ayat 34, dia kata apa? Wa kana lahu thamarun. Pemilik kebun itu memiliki harta dan buah yang banyak. Ada thamar, ada hasil. Faqala li sahibihi, dia pun kata pada jiran dia, wa huwa yuhawiruhu ana akthar minka malan wa a'azzu nafara. Dia kata, aku banyak lagi harta pada hang, dan ahli keluarga aku lebih banyak daripada kau. Harta dan ahli keluarga aku lebih ramai daripada banyak daripada kau. A'azzu wa nafara, lebih kuat. Ahli keluarga aku lebih ramai dan lebih kuat. Anak-anakku semua kerja besar, kita semua kemah daripada anak-anak hang. Semua orang kaya. Kemudian pada ayat 35 Allah kata, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Allah kata bila mana dia masuk dalam kebun dia tu, dia zalimun li nafsihi, dia menzalimi diri dia sendiri. Allah kata yang kaya. Macam mana dia zalimi diri dia sendiri? Dengan cara dia bongkar dengan apa yang dimiliki, dan dia rasa apa yang dimiliki itu hasil daripada titik peluh dan usaha dia. Itu di antara cara seseorang menzalimi diri dia sendiri. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia kata, bongkar. Dia kata, aku tak rasa kebun ini akan musnah binasa. Yakin. Hang tengok kebun aku, banyak daripada hasil kebun hang, dan aku tak rasa kebun aku ni akan rosak. InsyaAllah. Jadi itu di antara penyakit-penyakit orang yang terkena fitnah harta. Mungkin contoh Quran bagi ni contoh orang yang ada kebun, tapi dari sudut faedah amali kehidupan kita boleh ambil daripada pelbagai sudut. Orang ada kilang, orang ada bendang, orang ada rumah sewa banyak, orang ada itu ada. Benda itu tidak ada menjadi masalah kalau kita diuruskan dengan cara yang halal, dengan baik, memberi sempadan. Tapi kalau menyebabkan agama kita rosak, kurang ingat Allah, kurang menunaikan yang wajib, maka harta itu membawa masalah. Last sekali Allah bagi ubat dia apa? Banyak di antara ubat dia yang Allah tak sebutkan. Tak ada saya sebut semua. Iaitu pada muka surat 299 Allah cerita tentang hari akhirat. Wa wudi'al kitab. Orang yang kaya ni kena takut. Dia pun kena ada rasa takut. Siapa yang banyak duit kena rasa takut. Saya tengok anak-anak muda hari ni berebut nak jadi orang kaya. Kena takut jadi orang kaya. Sebab semua sen yang kita ada tu akan dihisap. Daripada mana main satu sen tu yang masuk, satu sen tu kita belanja untuk apa? Semua akan soal sesat serinci mungkin. Jadi Allah sentuh tentang isu catatan amal dalam ayat ini, dalam cerita ni. Wudi'al kitab, bila mana dibentang kita amalan di akhirat. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Kamu akan melihat pada hari itu orang yang ada harta ni ketakutan.
Tak ada apa yang ada dalam buku itu. Wa yaqulu, dia kata ya wailatana, habislah kita hari ini, celaka kita. Musnahlah kita hari ini. Ma li hadzal kitab, kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak terlepas walaupun yang paling kecil, amalan paling kecil, sin yang paling kecil, sampailah amalan paling besar, pembelajaran yang paling besar, ahsaha, semua hadir pada hari itu. Ya, sebab tu ada hadis Nabi kata, orang kaya masuk syurga lewat berbanding orang miskin. Adalah hadis yang bukan hadis yang dhaif, hadis yang sahih ataupun hasan. Dalam beberapa ribu tahun lewat masuk syurga tu beberapa ribu tahun, sebab tunggu hisab amal dia lama. Nampak tak tuan? Jadi orang yang ada banyak harta kena takut akhirat, supaya dia tidak terfitnah dengan harta dia. Baik, kisah yang ketiga, iaitu kisah Musa dengan Khidir. Ini kisah dua orang Nabi yang mulia yang Allah cerita dalam surah ini. Musa rasa dia yang paling berilmu dah. Allah kata dah ada seorang lagi, seorang Nabi lagi yang kau tak kenal, berada di wilayah yang lain. Menurut para ulama tafsir, nama dia Khidir. Dia ada ilmu yang Musa tak ada. Jadi Musa mencari itu Nabi Khidir. Dalam ayat 66 Musa kata, qala lahu Musa hal attabi'uka, boleh tak aku ikut kau wahai Khidir. Jadi ilmu kadang-kadang boleh membuatkan orang bongkak, sombong. Dia yang rasa dia paling berilmu, akhirnya dia menyalahkan habis semua orang. Walaupun kadang-kadang orang yang pihak lain pun kadang-kadang ada hujah dia, ada dalil dia, ada justifikasi dia, tapi oleh kerana dia rasa dia paling hebat, aku paling lama mengaji, tok guru aku lagi ramai, tak kira aku juga betul. Dia main logik ke begitu. Tak boleh. Jadi dalam isu ini Allah tunjukkan bagaimana tawaduknya Nabi Musa AS dalam menuntut ilmu. Jangan rasa bongkak dengan ilmu. Jangan sangka kita paling berilmu. Ya, di antara bencana yang berlaku ialah kerana masalah orang-orang agamawan sendiri yang bongkak dengan ilmu. Itu secara ringkas lah. Yang keempat tuan, kisah yang keempat dalam surah ini ialah kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain. Zulkarnain ini Allah Ta'ala mengatakan dia ni memiliki wilayah pemerintahan timur dan barat bumi. Bayangkan, daripada Amerika sana sampai ke Jepun, Korea, semua tu dia wilayah pentadbiran dia. Satu raja yang begitu besar pada zaman dahulu, tetapi dia tetap tawaduk, beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok ayat 98 dalam surah Al-Kahfi, Allah kata, Zulkarnain kata, qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain kata, apa yang dia buat tu, Zulkarnain ni dia ada pergi satu tempat, dia berjalan di semua negeri dia. Kalau dia pergi satu tempat, dia dapati di situ ada Ya'juj dan Ma'juj. Panjanglah cerita pasal Ya'juj Ma'juj ni. Kemudian dia tak mau bagi Ya'juj Ma'juj ni keluar, dia ambil besi, dia pasak dalam tanah, tak mau bagi Ya'juj Ma'juj keluar. Ya'juj Ma'juj akan keluar pada akhir zaman. Sekarang dia dah dikurung dalam timbangan, dalam bongkar-bongkar besi yang telah ditutupi oleh Zulkarnain. Jadi bila dia boleh buat benda tu, Zulkarnain ni badan dia dikatakan tinggi, kuat, tentera dia pun paling kuat, tak boleh dia tewaskan. Tapi setelah dia capai kehebatan seperti itu, dia kata apa? Wa hadha rahmat, qala hadha rahmatun min rabbi. Orang yang pemimpin yang hebat, dia kata apa? Ini apa yang aku boleh buat ni, rahmat dari Tuhan, bukan aku. Susah nak jawab pemimpin itu. Tahu semua benda dia kembali kepada Allah. Jadi Allah bawa contoh-contoh ini, cerita macam mana orang berjaya pegang jawatan yang lagi besar daripada jawatan-jawatan ada-ada ni. Takat Presiden Amerika pun tak tahu mana. Takat di Amerika ya. Hebat lagi Zulkarnain. Tetap dia buat, dia tawaduk,
amanah, tanggungjawab, takut pada Allah Ta'ala, dan menetapkan apa yang dicapai itu semua datang daripada rahmat Allah pada dia. Ini contoh yang Allah Ta'ala nak bawa supaya seseorang tidak terfitnah dengan jawatan yang dia ada. Itu secara ringkas lah. Baik, tengok balik buku kita ni. Surah ini juga mengandung nilai-nilai kebenaran dan menunjukkan tahap-tahap dakwah, bermula daripada tahap yang lemah sehingga mencapai tahap kekuatan dan kekuasaan, sebagaimana digambarkan melalui kisah Ashabul Kahfi dan Zulqarnain. Kalau kita tengok surah ini bercerita dengan Ashabul Kahfi dan berakhir dengan kisah Zulqarnain. Ashabul Kahfi menunjukkan sisi rakyat jelanta bawahan yang lari daripada pemerintah, lemah, rakyat lemah. Manakala cerita yang terakhir pula, cerita pasal Zulqarnain, raja yang paling hebat pula. Jadi seolah-olah surah ini nak bagi satu signal kepada Rasulullah SAW. Sebab ayat ini turun ketika Nabi di Mekah. Nabi dhaif, lemah waktu tu. Nabi macam orang Ashabul Kahfi ni lah, orang tu kejar nak bunuh. Seolah Allah nak bagi signal, lepas ni wahai Muhammad, kau akan jadi macam Zulqarnain. Maksudnya kau akan jadi pemerintah besar lepas ni. Akan ada kerajaan, akan ada negeri, tanah, dan juga ada umat. Maksudnya Islam akan menang di akhir sekali. Jangan takut. Itu sisi yang kedua surah ini yang dia nak beritahu kepada kita. Oleh itu surah ini dianggap sebagai satu surah yang memberikan keteguhan kepada Nabi serta menjadi penghibur kepada baginda dalam menghadapi ujian-ujian yang berat. Jadi surah ini turun ketika Nabi di Mekah. Seperti yang kita tahu, bila Nabi kat Mekah peringkat awal sebelum hijrah, Nabi ditekan dengan pelbagai musibah, pelbagai keganasan, pelbagai celaan. Jadi turun surah-surah seperti ini untuk nak tathbit, nak meneguhkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tengok dalam Quran ni banyak sangat cerita pasal apa? Pasal kisah-kisah ni adalah contoh-contoh praktikal. Ini bukan cerita bohong, cerita betul. Cerita yang Allah sendiri cerita kepada Rasulullah untuk memberi kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dulu boleh hadap, engkau pun boleh hadap. Betul tak? Kalau orang dulu boleh hadap, kita juga kena pegang kaedah yang sama. Kalau orang dulu boleh beriman tahu ni, berpegang pada sifat-sifat ini, kita pun ada kebolehan, ada kemampuan untuk berpegang dengan sifat-sifat ini dan meniru jejak langkah mereka. Itulah kisah dalam ataupun cerita dalam Suratul Kahfi yang perlu kita ingat. Jadi sebab itu Allah takdirkan Rasulullah SAW sunnahkan hal ini, baca setiap minggu supaya kita untuk beringat sedia. Setiap minggu baca sekali seminggu, kita untuk beringat 4 fitnah ni. 4 fitnah telah merosakkan kebanyakan umat. Tetapi umat Islam kalau semua kembali pada Suratul Kahfi, insya-Allah dia akan jadi umat yang maju ke hadapan dan berjaya. Itulah peranannya. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itu saja. InsyaAllah pada minggu depan kita akan bincang pula tentang surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini kita dah baca setiap malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi